Assalamualaikum. Hai semua. Okey, hari ini saya bercadang untuk terangkan sedikit tentang pengenalan subjek matematik tingkatan 1. Okey, kenalkan diri saya. Saya Cikgu Syakira binti Umar. Okey, dekat sini saya akan terangkan secara ringkas tentang topik sepanjang kita belajar di tingkatan 1. Untuk topik ini, kita akan review tentang buku teks matematik yang kita akan gunakan. So, untuk buku matematik tingkatan 1 adalah seperti berikut. Okay, semua dah dapat? Okay. So next, kita nak tengok kenapa kita kena belajar tentang matematik. Mungkin matematik ni agak membosankan. Pada pendapat saya, ia sangat mencabar dan menyeronokkan. Ya, awak semua boleh cuba mengenali tentang matematik dalam kehidupan. Kenapa kita kena belajar matematik? Cuba kita lihat. Okay. So, kita lihat dengan topik tingkatan 1. Yang pertama adalah topik integer. Kenapa kita kena belajar integer? Aplikasinya dalam kehidupan seharian. Ia telah wujud bukannya baru, tapi dah lama melihat tentang merentasi zaman. Gunaannya adalah untuk menerangkan tentang integer positif dan negatif. Bab 2 pula, awak melihat topiknya adalah faktor dan gandaan. Dan bab 3, awak boleh tengok juga tajuknya adalah kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Bab 4 pula, awak akan jumpa tentang nisbah kadar dan kadaran. Kita boleh gunakan nisbah kadar dan kadaran ini adalah untuk membuat perbandingan. Perbandingan tentang pecahan dan sebagainya. Secara ringkas. Seterusnya awak akan lihat juga topik tentang ungkapan algebra. Yang ini mungkin agak tidak berminat pada segelintir murid, tapi awak kena cuba dulu memahami kenapa kita kena belajar. So awak boleh semak dengan sendiri. Kemudian awak akan jumpa juga bab 6 persamaan linear. Ada lagi, banyak lagi topiknya. So, saya nak ceritakan terlalu banyak. Boleh tengok sendiri. Ada bab 7, bab 8. Kita ada lagi bab 9, bab 10. Bab 9 ni saya suka tentang poligon. Poligon ni dia terdapat dalam seni bina. Seni bina apa yang berada di sekeliling kita. Kalau kita lihat poligon ni, contohnya rumah, atap, kenapa ia dihasilkan berbentuk piramid, berbentuk semi bulatan, berkaitan dengan geometri. Kita dah tak banyak dalam topik lagi. Ada lagi sikit lagi. Kita jumpa 11, bab 12. Yang terakhir sekali adalah topik 13. Bab 13 iaitu teorem Pythagoras. Awak nak tahu kenapa dia dinamakan sebagai teorem Pythagoras? Teorem ni adalah suatu teori yang dijumpai oleh Pythagoras, iaitu namanya sendiri. Kerana teori ini dijumpai olehnya, dia menamakan sempena nama dia iaitu teorem Pythagoras. Itu sedikit daripada saya tentang pengenalan topik tingkatan 1 matematik. Jumpa nanti. Terima kasih.